Bermacam company dah atas dunia ni yang mati kerana Cina. Sebab dia boleh tiru sebiji dan jual lagi murah. Apple pun tengah kena nasib yang sama. Macam tekak jari dia retah tau. Dari design luar sampai tema OS. Tinggal tak letak nama buah. Mereka tukar pergi jadi Xiaomi. Tapi yang buat Apple tak jadi saman ni sebab dua benda ya. Satu, kerja saman ni makan masa dan kos. So Apple akan buat pada company yang besar sungguh ya, macam Samsung ke, baru baloi duit saman pun dapat banyak. Kedua, ni paling penting sekali, user iPhone di China tak suruh pun. Sampaikan Xiaomi buat kereta EV kena ada Apple CarPlay. Sebab geng ni pun tahu orang yang banyak beli kereta EV datang di kalangan orang yang pakai iPhone. Apa yang jadi ni? Kau sebenarnya user iPhone nak beri cerah, tapi dia terperangkap dalam wall garden Apple kot. Wall garden ni macam rumah kita yang kedudukan dia strategik. Segala hospital, masjid, mall, semua dalam 5 minit perjalanan. Kita syok duduk sini. Jadi bila kita nak pindah ke tempat baru, kita akan fikir banyak kali. Sama macam Apple, dia ada iCloud yang dah simpan gambar kita dari SPM sampai sekarang. Lepas tu sync pula dengan barang Apple yang lain. Dan yang paling kritikal sekali, bila time pergi kenduri ke, lepas ambil gambar, kita tak kena jadi macam geng Android yang terhegeh-hegeh minta orang send kod WhatsApp. Lepas tu komplain, gambar pecah. Xiaomi nampak benda ni. Dia pun lepas tu pulung gila buat ekosistem sendiri. Sampai phone ni bukan boleh connect dengan jam, dengan mesin basuh pun boleh amat. Sekarang dah dekat 10 tahun dah Xiaomi berhempas pulas untuk pujuk user iPhone. Dan report tahun ni tunjuk Xiaomi dah jadi king bagi brand smartphone di dunia. Kingnya Xiaomi sayang sekali untuk kasta rendah ya. Sebab dia hanya popular untuk phone kategori pertengahan. Yang tempat Apple duduk kasta premium. Dan Apple masih lagi fongker sport atas ni. Xiaomi pening weh. Dia tiru semua benda, siap bagi jadi lagi elok, jadi lagi murah. Orang lagi tak mau beli phone dia. Orang tak beli iPhone kerana murah. Orang tak beli iPhone kerana feature dia. Kamera pun tak power dah sekarang ni. Orang beli kerana status. Status ni geng, dia tak boleh dikilangkan. Kalau dah Ali Shukri sendiri dah photo stack 6 set, bukan hitam putih, warna untuk produk dia. Nak ada status yang tersendiri, kita kena unik. Apa yang Xiaomi gagal nak tiru, kita boleh trace balik daripada tahun 97. Apple dulu dia pernah buat satu kempen marketing yang sampai sekarang orang duk study tau. Dia tak iklan kata barang dia murah atau ada spek gempak. Dia cuma bagi tahu barang Apple ni untuk orang yang berhaluan kiri dan yang mengubah dunia. Dia buat iklan tu dengan pinjam cerita-cerita orang besar macam Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Muhammad Ali. Tapi tu untuk level Apple lah. Kalau yang tak sampai level lagi macam kita ni, nak buat macam mana? Dia macam ni, dalam dunia ni yang paling unik dan tak boleh ditiru sekali adalah diri kita sendiri. Kompetitor boleh tiru segala logo dan produk hang, tapi dia sampai bila pun takkan boleh tiru cerita hang.